Syamsuddin. Saya sebagai seekor buaya. Inilah saya, buaya bergigi tajam. Saya Sita Benisha Lain Prancis memegang watak sebagai si sang kancil. Saya Nusutia memegang sebagai watak kerbau yang kuat gagap perkasa. Tajuk kami adalah pada zaman dahulu. Persembahan yang kami tampilkan ini tentang kehidupan harian haiwan di hutan yang penuh dengan nilai persahabatan. Ini diinspirasikan daripada seni wayang kulit yang boleh menggerakkan kedua-dua lidi ini dan diinspirasikan dari cerita pada zaman dahulu. Kami juga menampilkan elemen teater dan musikal. Itu sahaja. Kita nyanyi. Paling kuat. Cerita di hutan yang aman sentosa, ada kawan tiga semua, mari kita kenal mereka. Hai, saya Kancil. Saya seorang yang ceria dan bijak. Seekor kancil bijak, otak cerdik dan banyak hela. Kalau kawan di dalam susah, aku akan bantu segera. Hai, saya kerbau. Ekor kerbau kuat, badan besar dan hati baik. Kalau kawan perlukan aku, pasti aku bantu. Hai, saya seekor buaya. Buaya di sungai, gigi tajam semua tahu. Kalau lapar aku akan datang, cari makan selalu. Inilah kisah pada zaman dahulu. Ada pengajaran untuk kita semua. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang aman, tinggal seekor sang kancil yang bijak, seekor kerbau yang kuat, dan seekor buaya yang licik di sungai. Sang kancil pun berkata, La 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 la, indahnya hari ini. Aku mau berjalan-jalan di hutan. Tolong, tolong. Kaki aku tersangkut di kayu. Apa? Kaki tersangkut? Mana? Mana? Mari kita tolong. Aduh, tolong aku kancil. Kaki aku tersangkut pada kayu ni. Kerbau, apa yang terjadi? Sebenarnya aku cuba seberang sungai, tapi kaki aku tersangkut pula. Tolonglah aku kancil. Aduh, kesiannya kamu kerbau. Baiklah, aku akan coba bantu kamu. Jangan panik ya. Aku kira 1, 2, 3. Kita tarik sama-sama ya. 1, 2, 3, tarik! Betul lah ini. Tarik! Kancil, aku dah cubalah dari tadi, tapi tak percaya juga. Aku takutlah kancil, tolonglah aku. Kerbau, janganlah takut. Selagi aku ada, aku takkan tinggalkan kau. aku buaya raja sungai. Wah, apa tu?
Alamak, ada buaya. Aku tak nak dimakan buaya. Aku sayangkan lemak perut aku. Apa yang aku nampak ni? Makanan depan mata aku. Kerbau gemuk. Memang rezeki aku lah hari ni. Kerbau, tolong. Tolong, janganlah makan aku buaya. Aku masih muda lagi. Kau tak nampak ke badan aku yang cantik ni? Kulit aku yang mulus ni. Lagi sedap. Daging muda. Lembut. Kerbau, tenang kerbau. Aku ada rancangan. Kancil, kau tu kecil. Baik aku makan kerbau ni. Besar, sedap sikit. Hei, buaya, tunggu dulu. Kalau kamu makan dia sekarang, kamu akan rugi. Rugi apanya? Aku untung besar lah. Kau nampak tak kerbau ni? Tahu tak, di seberang sungai ada banyak haiwan besar, lagi sedap dan lebih banyak. Betul ke? Aku nak. Tapi kami perlukan bantuan buaya dulu. Apa aku kena buat, Kancil? Buaya kena tolong kita orang lepaskan kerbau ni. Sebab kerbau je tahu jalan ke tempat tu. Betul. Aku tahu jalan tu. Tolong aku. Baik, aku akan tolak kayu ni. 1, 2, 3. Tarik! Kuat lagi buaya! Tolong! Sikit lagi! Lagi! 1, 2, 3. Aku bebas. Boleh lari. Alamak. Tak sabar aku nak makan. Jom kita pergi. Bila aku kira. Kerbau. Bila aku kira 1, 2, 3, kita lari Baik, Kancil. Kancil. Apa yang korang berbisik ni? Korang tipu aku Tidaklah buaya. Kita orang cuma bincang jalan paling cepat ke tempat makanan tu. Yelah, kau jangan tipu aku Kancil. Ya buaya. Saya rasa awak perlu tutup mata sekejap lah supaya kejutan makanan tu lebih seronok. Tutup mata pula. Yelah. Tutup mata jangan buka Kancil, aku takutlah kau dia buka mata. Kau dah lari laju, aku lambat. Ni kerbau, jangan risau. Ikut je plan aku. Tapi lari laju-laju tau. Ya, aku takut ni. Jantung aku berdegup-degup laju, dudak-dudak. Kalau rancangan digagal, apa yang akan jadi pada kita? Aku yang kena makan. Bila ni nak sampai? Lama aku tunggu korang ni. Sabarlah buaya, sikit lagi. Kerbau. Sedia Ni peluang kita ni. Aku dah bersedia. Sedia. 1, 2, 3, lari. Kenapa korang lari? Kebab, tunggu. Kancil, tunggulah aku. Aku dah lah support macam Kancil. Korang ni tipu aku aku sendiri. Perut hati pun luka. Harapkan kawan tapi tiada. Kenapa aku mudah percaya? Kini sendiri tiada siapa. Terima kasih Kancil, kamu sangat bijak. Hari ni aku belajar, walaupun aku kuat, aku tetap perlukan kawan. Terima kasih sebab tak tinggalkan aku Kancil. Sama-sama kerbau. Ingat, gunakan akal bukan kekuatan saja. Tamak dan jangan tipu di waktu susah.
perlu bantu, tolong kawan dengan hati yang tulus, barulah hidup ceria selalu. Pesan dalam cerita ada iktibar untuk semua, baik hati dan tolong menolong, hidup aman sepanjang zaman. Tamatlah sudah Alkisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Begitulah kisah sang kancil yang bijak selamatkan kawan-kawannya. Cerita ini mengajarkan kita supaya tidak tamak, sentiasa berfikir sebelum bertindak. Sekian dan terima kasih.